Nak main api kan? Jom lah kita main api. Aku tak ada hal. Kau punya muka lebih tua daripada aku. Kau selalu panggil aku abang. Engkau tu level-level atuk lah tu. Tahu? Kau tengok image dia, ada image Islamik ke dia tu? Tak ada kan? Image dia macam gangster je. Kan? Itu bubuh satu tattoo je tu. Confirm kongsi gelap. Sepanjang video dia, tak ada satu pun fakta, walaupun sebaris dalil ataupun ilmu yang kita dapat, melainkan maki, menghina, pelikih orang. Berbanding video Abang Nal bila dia respon balas, walaupun dia ada bagi sebiji dua, tetapi syarat dengan ilmu, syarat dengan fakta-fakta sejarah. Dan bila kita baca tu, kita rasa kenyang dengan pengetahuan. Beza orang yang bercakap menggunakan otak dengan orang yang bercakap tanpa otak. Dia ibarat tin kosong lah. Dalam tin tu tak ada apa, tapi kalau pukul tu bunyi punyalah kuat. Ini beza orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Dan bercakap tentang Abang Nal ni, saya kenal beliau sejak tahun 2010.